adik yang bertugas. Semoga adik Aus menjalankan tugas-tugas dengan baiknya. Kepada kawan-kawan yang balik ke UPSI, ingat hati-hati dengan H1N1 dan virus terbaru Aloha, iaitu MV Hairul. Kejap. 1L1. Terima kasihlah Abang Aloha. Betul tak betul, saya kejap lagi saya akan komen. 1L1 lah dalam bahasa Malaysianya. Semuanya terhindar daripada sakit, dan tidak lupa kepada adik kembar Abang Aloha, iaitu Muhammad Hairul. Selamat pengantin baru bersama pasangannya Nur Faizura. Kepada orang lain tu mana kenduri-kenduri hari ni Betul-betul selamat pengantin baru juga. Abang belum habis lagi lah. Oh, ada lagi. Abang Aloha akan balik pada 16 hari bulan ni. Kepada Aus, which birthday abang sekali? Of course, selamat hari lahir diucapkan kepada Abang Aloha. Semoga panjang umur, murah rezeki kan. Itu kat Iramai. Dan yang paling penting sekali kalau tengah study tu, diharap mendapat keputusan yang cemerlang sekali dan juga mencapai cita-cita yang ingin dicapai lah kan. Sebab kita study tu, make sure kita straight on study lah. Betul-betul. Jangan nak pergi buat benda lain kan. Umur 23 tahun. Good luck semuanya, kata Abang Aloha. Jadi diharap kepada Abang Aloha terhibur dengan lagu ini, dan selepas itu kita akan dengarkan lagu apa dulu? Daripada Ferhat, bertajuk Kuku. K-U-K-O-O tu. Kuku. Takkan Kuku. Bukan Kuku. Tak kisahlah apa-apa. Okey, boleh lah tu. Kita dengarkan dulu lagu permintaan daripada Abang Aloha ini. Amy Mastura dengan lagunya Happy, dan diharap anda semua terhibur. KSFM, Music anda, music kami.